kita adalah satu pada zat tu baik dua, satu pada sifat tu baik dua, satu pada buat pun tu baik dua. Dah lepas tu kita mari kira lah pula. Dah manakala kita manusia ni kalau rasa dua tiga ni kau gagah, dah kau ramah kau gagah. Tuhan ni kalau kita kira sah kau ramah dua tu pun orang panggil dah tak leh nak ada dah makhluk ni. Kita kau ramah tu kau sedap lah. Sebab tu kalau orang turun calung putang soco gapo nayuk nak kau kaki ramah selalu dah. Nak kau ramah belah lek tu ada orang tolong, belah lek ni ada orang tolong. Sedap sikitlah sebab orang duk tolong cari ada. Tuhan ni kalau kau ramah dia kau lemah. Sekosah kita kira kata ramah dua tu pun orang panggil lemah dah. Kita ni orang kau banyak kau gagah sebab kita ni orang panggil makhluk. Tuhan ni orang panggil Khalik yang menjadi. Lepas tu buat kira marilah. Takut kira kata kalau Tuhan dua kau gagah apa. Sebab tu musannif pun buat hari kalu-kalu tu. Padahal kita tu yakin Tuhan satu dah. Payah royak dalam Quran pun cara kita mikir. Dia katanya laukana fihima alihatun illallahu la fasadata. Tuhan kata kalau sekiranya ada lagi Tuhan, yang ni ramahlah. Lain pada Tuhan Allah Ta'ala ni ada lagi Tuhan duk cara ke langit bumi. Tentulah Tuhan kata la fasadata. Nasyaya membawa kepada langit bumi tak boleh nak ada. Atau rusak. Lepas tu kita tak terima lah sebab langit bumi tu sudah ada dah. Sebab itulah Tuhan tu satu. Pak ulama buat mai kata kalau Tuhan dua ya ambil pecah Tuhan kecek sendirilah tu. Laukana fihima tu Tuhan kecek kalau dua. Pak ulama pun waktu tu baik kata kalau dua. Lagu mana? Semoga kita kau dua kau tiga kau gagah. Pak kalau Tuhan dua tu jalan mana tu baik mustahil. Hak tu baik duk kalau tu. Tuhan kecek sikit ya. Tapi kecek sikit kalamullah ni orang panggil makna dia luah tu baik mari. Pak kalau ulama tak tolong pelawi kita payah nampaklah. Demikian hak Nabi. Nabi pun ya kecek sikit juga. Dah innama bu'istu dah mana hanya sonya baki aku ni jawami'il kalam. Kecek sikit tapi makna luah. Ya tak apa kita 2-3 je tu gak sikit ya maknanya. Ya beramu berkecek sehari-sehari 3-4 je 2 je setengah je makna sikit sangat ya. Nabi ya kecek sikit tapi makna dia tu luah. Dah tengok supaya duk royak kau sahabat. Di antara sahabat Nabi Mu'ad dah ya katanya teramu pesan kat aku Rasulullah benda yang panak, benda yang tak ada payah tapi dah pendek. Nabi kata la taghdab, jangan kamu marah. Sikit berdoa tu. Dok nak sikit lagi Rasulullah la taghdab, jangan kamu marah. Sikit lagi Rasulullah la taghdab 3 kali. Pas Nabi kata la taghdab kalau boleh amal tu sutir kak belana dah lah. Hak kita duk jadi punah rekan gapo ki orang panggil tak ada sabar. Sikit nak marah, sikit nak murih. Cuba kita gunakan marah saat ni jangan ada. Dah tepat hak Tuhan suruh marah tu pasal dia lah. Kemudian kita dapat kejayaan sungguh lah. Ya kita ni banyak tak boleh nak sabar, gaduh nak marah. Sabit tu bila Mu'ad suruh Nabi pesan dia, la taghdab, jangan kamu marah. Sikit ya kecek tapi makna luah sangat dah. Begitulah. Lepas tu bila mari kejak yakin dah kata Tuhan satu pada zat, satu pada sifat, satu pada buat lalu tu so lagi tak jadi cukup pi lagi lah hakikat makrifah ni ada 3. Kita yakin dah Tuhan satu, muafakat jalan yang sebenar, pak kena we nampak dalil so lagi. Pas dalil ya ada 2 dalil nakal pada Quran. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Banyak Nabi dia bawa tu dia mau duk murih tu. Suh bertuhan dengan Tuhan satu. Tak ada Tuhan yang lain malaikat Allah. Kita pun duk ngatik la ilaha illallah. Allah jualah Tuhan. Tu semua tu nunjuk Tuhan satu belaka. Dah, apa kalau 2 tu lagu mana nak jadi? Lalu buat mari dalil dengan cara fikir dengan akal kita. Tuhan Nabi Musannif kata dan dalil atas satu Tuhan dan tidak berbila-bila tu. Tidak berbila-bila tu lazim dia lah. Bila kita kecek gajah tu besar, lazim tak haluh. Tak haluh pun sifat gajah juga. Besar pun sifat gajah juga.
Ni orang panggil tidak berbilai tu lazim daripada satu. Ialah kita fikir moga kita ada akal. Kalau orang yang tak ada akal, tak ada apa dah, tak mengaji, tak semaya pun Tuhan tak ambil salah dah, sebab tak jadi mukallaf. Ialah kita fikir jikalau Allah Ta'ala itu tidak asal, tidak satu lah, tidak tunggal, macam mana nak jadi? Atau tidak satu. Tak kedai kalau Tuhan tak satu, Tuhan tak satu, Tuhan tak asal, lagu mana jadi? Nasya adalah Tuhan itu berbilai-bilai. Lebih kau tu dah lah. Dia bukan Tuhan satu, bukan Tuhan tunggal, bukan Tuhan asal. Tubik mari Tuhan tu orang panggil berbilai-bilai. Pahaya kata suku-kurang bilai itu dua. Nak boleh panggil bilai dua ya. Suku-kurang bilai ni 3 4 tak ada kena kecek dah. Sabit ia sebut dalam mata Ummu Ibrahim, ia kata wahdaniyah ai la saniyah lahu. Wahdaniyah ni gapo we? Ai la saniyah lahu, dan arti tidak ada baginya dua. Tu orang panggil wahdaniyah. Pada tidak dua, 3 4 pun bukan lagi lah. Sebab nak panggil 3 4 ya mai ikut 2 dulu. Nak panggil 5 ya mai ikut 4. Sabit ia kata wahdaniyah ni aila saniyalahu. Mana arti tidak ada baginya dua. Kalau dua tu orang panggil bukan satu dah. Sabit mari sini, kalau asal Tuhan tu tidak satu, tidak tidak tunggal, tidak asal, lalu tu ialah Tuhan tu berbilai-bilai. Sekurang-kurang bilainya itu ialah 2. 3 4 kau bilai lagi lah. Maka jika Tuhan 2, takdir fardu kalau Tuhan tu 2, takdir lah. Tuhan pun kecek belana buku takdir pun. Ya ada setengah pada setengah pun murih juga. Mahal kalu. Tengok Tuhan kecek saat ni. Lau kana fihima. Kalau Tuhan tu 2. Lau anzalna hazal Quran ala jabalin. Jika Tuhan kalau Tuhan waktu Quran di atas bukit. Tengok. Padahal tu apa atas bukit, Quran tu tak manusia. Tapi kalau Quran tu atas bukit, la ra'aitahu, nascaya kamu boleh tengok bukit saat ni tu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Bukit tu jadi pecah sebab khusyuk takut ke Allah Ta'ala. Kerah tara dia tu. Tu nak royak kita tak jadi deh. Tak jadi hati pahu ya, tapi tak jadi takut ke Allah Ta'ala. Tu Tuhan suruh kita manusia mikir. Padahal manusia ni pahu kutih sakit. Bukit ni kerah, kalau Quran turun atas dia pecah jadi hancur sebab takut Tuhan. Kita tak jadi lagu tu deh. Terbaiklah tak jadi bukan terbelaka, tapi kita nak kita jadi lebih takut pada batu lain, kerana batu tak ada serga neraka dia. Habis dunia punah lah dia nya. Tak ada dah serga neraka dia. Hak kita manusia jin ni neraka atau serga. Terbaik. Maka jika Tuhan 2, nasaya tidak lepas daripada bersetuju kedua-dua Tuhan, atau berselisih kedua-dua Tuhan. Dia nak lari tak lepas dalam dia 2. Ada kalanya balah, ada kalanya kosi. Ya tak lagi dia 2. Kita pun lagu tu lah. Duk saing 2 orang. Ada tekah baik, ada tekah balah. Takdir fardu Tuhan pun kalau dia 2, ada yang balah, ada dia kosi, ada dia setuju. Maka lalu tu dia kata lagu mana? Maka lalu tu mana kalau Tuhan tu 2 tak lepas daripada berkosi ataunya telisih. Kedua-dua Tuhan tu. Maka jika bersetuju kedua-dua itu, waktu takdir fardu pula kalau Tuhan ni setuju pada menjadikan suatu makhluk. Kosi molek Tuhan yang nama Allah, Tuhan yang nama Umar. 2 orang Tuhan tu kita kata berkosi pada buat suatu makhluk. Wak langit ke, wak bumi ke, wak matahari ke, kosi molek lah. Tubik kau tu kalau gitu, mana kalau Tuhan 2 buat setuju pada membuat suatu makhluk ni, maka pada Tuhan yang setuju pada buat satu makhluk ni,
Dah, Tuhan tu yang kata lagu mana? Dah. Lemah kedua-duanya. Lemah dua. Pakat molek dah. Tuhan yang nama Allah pun buat langit. Tuhan yang Tuhan Umar pun buat langit. Kosi molek. Tapi jalan mana tu kok lemah kok mana lagi? Dah kosi molek dah. Dah. Tu jalan akal kita lagi. Turut lagi. Lemah kok mana tu kosi belaka molek sama wak makhluk dah. Dah. Kalau gitu kata jalan mustahil mana? Kata dianya dah. Maka kedua-dua Tuhan tu lemah kedua-duanya pada membuat. Jalan mana tempat boleh kata lemah? Dah pada membuat. Jalan dianya dan menjadi jauhar pirik. Arti jauhar pirik benda yang sangat halus yang tak timo bagi. Tu dia panggil jauhar pirik. Atau dikecek kata jiring pirik. Tu istilah orang panggil dalam ilmu usuluddin. Kita tak biasa tuju dengar dia gapo nama jiring pirik, gapo nama jising, gapo nama arak, gapo nama sifat, gapo nama zat. Tak biasa dengar langsung ke? Tak tahu apa sungguhlah. Tu orang panggil istilah dalam ilmu usuluddin. Hang ngaji pula kok tajwid mak mutasi, mak wajib, mak jaih, mak mumpasi, mak lazim. Banyak pula dalam ilmu tajwid kecek pula. Pak kita dak baca Quran tajwid tak je ngaji gapo mak mutasi, gapo mak jaih. Pening cara lagu tu. Gi ngaji nahung peladah dome mumpasi, dome mutasi, alih la jenis, alih la lijensi, mubtada, khobar. Bengai cara lagu tu. Hagi mengaji peladah kita kata di segi ilmu dah madik bayar gapo cara istilah panggil dia peladah. Ya ada belaka panggil dia dah. Penting sekali nak kita ngaji dan ngaji ya tak jadi keliru dah lah. Sebut pak jiring pirik benda halus tak boleh belah bagi. Nak royak zat tu bukan lagu tu. Kalau benda boleh belah bagi boleh panggil jising atau jiring. Duk tukang dengan majiring tu boleh roti. Majiring pun orang panggil jiring juga. Berkali jiring terkena majiring apa bukan. Arak tu tak arak kok arak. Duk sembelik gitulah tu. Dah. Tu orang panggil arak tu jenis sebuah sifat lah. Kalau bahasa nak tupai di zat. Sifat pun nak tupai di zat juga. Tapi sifat tu ya tidak arak. Sifat kita orang panggil arak. Tu lepatnya nak beza nak ayat tak serupa. Kita ngaji di segi bab mukhalafah ya ayat dah dah tu dah. Terbaik. Pada sini manakala Tuhan tu dua, ya tak lagi ya ada qasi ya ada balah. Pahak jalan qasi ni tu tiga masalah. Semua tiga masalah ni kata dia mustahil berlaku. Mana? Hak ia tamu yang kata pada menjadi suatu makhluk apa ni? Dan pada menjadikan jauhar pirik. Lagu mana jauhar pirik? Artinya benda yang sangat halus yang tak timo bagi. Benda tak boleh belah bagi. Pas benda tak boleh belah bagi tu ya dua pula. Benda tu halus dulu supaya tungah hamo. Hak ni orang panggil debu-debu pasir yang halus. Hak ni tak boleh bagi dulu orang panggil jiring pirik atau jauhar pirik. Pada sebasa lagi benda jiring pirik juga tapi mari pada benda besar supaya orang duk gaji kayu. Gaji kayu sebatai tu kayu tu besar benda jising, benda jiring boleh belah bagi, tapi buat gaji kayu rai tu bek habuk halus-halus tu. Tu dia panggil jiring pirik dah lah. Daripada besar ya daripada halus. Halus tu pada debu kayu kita nak belah bagi tak boleh juga. Boleh panggil jiring pirik juga. Dia dak kacem ngaji benda lagu ni nak royak kata zat tu bukan lagu ni. Dak tu bukan jiring jising mana besar tokoh boleh belah bagi. Kalau gitu halus dak halus pun dak nama jiring pirik. Tu nak royak bukan lepas balas mana tak ada kena tanya dah lah tu. Ya takwil dah tanya tu dia panggil tahu sekat tu tak ada apa dah lah. Tu di antara dah. Tu baik. Gambar dia lalu tu dia kata lagi dah pada menjadikan jauhar pirik yatis benda yang sangat halus yang tidak boleh belah bagi. Dan apabila lemah pada yang halus maka pada yang besar lemah lagi lah. Kalau halus tak lemah dah
Lagu mana lemah? Benda tak boleh belah bagi, benda satu, dua orang jauhi bekas. Tak boleh jadi ya benda halus. Situ nampak atau mustahil. Pakat kursi molek dah. Pakat kursi molek dah tapi jalan mustahil, benda halus tak boleh belah bagi, dua jauhi bekas. Dua jauhi bekas pada benda yang satu. Tak boleh jadi mustahil. Kalau benda besar kita tetap apa hingga sikit, dua benda besar, dua orang bekas. Tapi nak jadi kau besar, ya mereka halus dulu. Dan lemah halus, hak besar pun lemah lepas tu. Tu jalan mikir kalau tu dua pada kursi. Pertama jalan mustahil, benda yang halus tak boleh belah bagi, dua yang bui bekas. Tuhan yang nama Umar kita misal, dan Tuhan nama Allah. Tu mustahil. Sebab benda yang halus tak boleh jadi mustahil pada akal, nak dua yang bui bekas. Tu jalan mustahil dah. Dia terlemah. Maka pada yang besar lebih lemah lagi lah. Sebab apa? Kerana tiap-tiap yang besar tu dah daripada yang halus dulu. Nak boleh kepada besar yang dah halus dulu. Tengok kita benih sikit sangat je. Sikit duduk di hujung selebih ada tu. Buah jatuh pak dalam rahim ibu tu gak. Capur dua tu jadi tokok darah. Kau besar dah lah. Buah daripada tokok darah, tokok daging. Buah lepas pada tokok daging, Tuhan jadikan tulang. Buah sudah Tuhan jadi tulang, baru balut, baru betuk, baru balut, liput dengan kulit. Cukup nebula sifat manusia. Cukup nebula. Sabit tu orang beranak nebula ni dah sama adalah cara lagu mana pun wajib kita kena buat pak kara. Mandi dah semaya kapal semaya tani. Sebab orang panggil masuk dalam kata orang tu budak tu orang panggil masuk dalam sifat dah. Cukup nebula dua lazah. Dua nebula ni lazah orang panggil. Tak ada apa dah lah. Sabit ketika tu juga kalau sekiranya orang betina mana-mana pergi jatuh anak nebula dua lazah, esok-esok anak yang pergi dakwa bi ayyizan bin kutilat, membunuh ku bapa. Kalau 4 bulan 5 bulan tokok darah tokok daging dia tak jadi sifat manusia sekadar hari rasa besar ya. Tapi pergi jatuh nebula anak tu baik luar. Tu katanya esok-esok bi ayyizan bin kutilat, membunuh ku bapa. Aku buat gapo? Anak pergi dakwa komok. Lah ni tak boleh kira tak bunuh dah anak ni duk dalam perut tubik tokok darah tokok daging hak bersifat tubik hak beranak bila boleh pun duk tak dalam bekas tu sapah pun Belanda berita duk tubik dah. Tu nak royak kata dunia akhir zaman dah siapa dia bunuh anak dosa besar tak ada kena kecek dah. Orang kafir tu matalah dah hak bahasa kita orang beriman dengan Allah tu. Tu sabit dia kata jalan Tuhan qasiyah yatamu pada buat benda yang halus nama jauhar pirik atau jirin pirik. Dua yang bekas pada benda halus tak boleh jadi mustahil. Mustahil. Kalau gitu kerana tiap-tiap yang besar tu daripada yang halus dulu dan keadaan Tuhan lemah tu mustahil. Hari ni boleh kata mustahilnya kerana makhluk tu sudah ada yang menjadi. Sudah ada kerana makhluk tu sudah ada yang menunjukkan Tuhan kuasa. Tak boleh jadi. Kalau kata lemah Tuhan pada membuatkan benda yang halus tu orang panggil tak boleh jadilah. Kedua sungguh orang panggil Tuhan dia tak lemah. Sebab kita boleh tengok ke makhluk ni sudah ada dengan mata kepala kita dah. Sabit itulah Tuhan tu satu. Jalan untuk jalan mikir kalau Tuhan dua hak mustahil kosi atau bagi jadi muafakat atas benda yang halus. Tu baik mari mubak tak ada makhluk. Tak ada makhluk ni kita tak timur, sudah makhluk ni sudah ada kita tetap dah. Kalau gitu tetaplah Tuhan tu satu. Klik kot satu tu lah. Bila kita mengaku Tuhan satu tidak berbilai-bilai. Tidak berbilai-bilai pun sifat Tuhan juga. Ada pun diri berbilai itulah mustahilnya. Tidak berbilai-bilai tu orang panggil sifat Allah Ta'ala kerana lazim bagi Tuhan satu. Dan mengaku Tuhan satu tidak berbilai-bilai. Lagu tu berlaku. Manakala kita pergi Tuhan tu sedia. Lagu mana sedia? Ada Tuhan tak ada mula. Lagu tu tak baru. Tak baru pun sifat Tuhan juga. Lagu tu lah. We nampak nak so dah. Manakala kita ngaku Tuhan tu kekal. Gapo kekal? Ada Tuhan tak ada kesudahan. Yang ni tak terima akhir. Lagu tu lah. Tu repai karo lazim dia dah. Tu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, kata bila Tuhan dua ni berkongsi di atas jalan setuju pada buat. Saat ni tu baik satu masalah dah.
jalan mustahil pada benda yahluh. Benda satu dua yawi bekah tak boleh jadi hak tu. Membawa tak ada makhluk. Pas tak ada makhluk kita tak timur kerana makhluk sudah ada dah. Terbit pada Tuhan satu. Tengok masalah yang kedua pula. Masalah yang kedua iaitu kedua-dua Tuhan tu bersetuju pada menjadikan suatu makhluk. Kau si molek. Antara Tuhan yang nama Allah, nama Umar kita misal saat itu kok pakat kosi di atas buat satu makhluk atas jalan dulu dan kamar dia. Orang panggil buat dulu ke dia. Kosi molek mungkin buat pukul 10 kuat pukul 11 atas benda suatu makhluk tu. Lalu tu dia misal ya tak bersetuju pada masalah pada suatu masalah orang makhluk buat di atas dulu ke dia. Lagu mana atas jalan dulu di atas jalan kamar dia. Seperti yang nak misal Tuhan, seperti satu Tuhan yang menjadikan suatu makhluk tu pada jam 10. Tuhan yang nama Allah takdirnya dia buat makhluk ni pukul 10. Dan lagi pula yang satu lagi moga kosi kat tu. Dan yang satu lagi itu menjadi makhluk itu pada jam sebelah pula. Tuhan yang tamu buat makhluk ni jam pukul 10. Dan Tuhan hak lama dua hak takdir nama Umar buat pukul 11. Tak ada apa kosi molek pas sama-sama kuasa belaka, tapi orang panggil masa lain-lain. Pukul 10 so, pukul 11 so. Maka yang menjadikan dan maka yang menjadi pukul 11 tu hak buat pukul 11 hak dia tu jadi gapo? Tahsilul hasili. Jadi tahsilul hasil. Jadi lagu tu hak buat yang dia tu hak buat pukul 10 tak apa dah. Hak buat mari yang kedua dia panggil kata hak buat pukul belah. Nama tahsilul hasilu artinya mendapat makhluk yang sudah ada. Kalau kita kacak apa kita gak buat hak sudah ada dah. Buat hak siap dah. Hak pukul 11 mari. Moga Tuhan pukul 10 buat sudah dah. Pas pukul 11 Tuhan yang kedua pergi buat pukul 11. Jadi Tuhan hak buat pukul 11 tu pergi buat hak sudah dah. Tu orang panggil bahasa Arab istilah le umur seludi orang panggil tahsilul hasil. Pergi bersiap hak siap dah, pergi sudah musudah dah. Kau si molek tapi lain-lain masa. Lagu mana jalan mustahil lagu ni? Kata dia nyo maka yang menjadi pukul 11 tahsilul hasil arti mendapat makhluk yang sudah ada, maka lemah lah ia. Hatta lemah gini tak ada jasa. Orang jadi Tuhan ya jasa dak. Kamar dia pergi waktu sebelah, ya lemah lah dia, tak ada jasa lah, lemah lah dia nyo. Dan apabila lemah yang kamar dia itu yang dulu tu pun lemah jugalah. Hak pukul 10 dia buat sudah siap. Tak ada apa dia. Hak pukul 11 mai buat tengok buat hak Tuhan buat yang tamu siap dah. Jadi hak yang kedua lemah. Sebab jasa dia tak ada. Bila hak yang kedua ni lemah, hak yang tamu hak Tuhan buat pukul 10 pun lemah patulah. Hal lemah rena dia buat boleh. Orang panggil sama-sama dakwa. Dah ya dakwa Tuhan hak ni pun Tuhan dia klik supaya. Supaya orang panggil kerana masalah sama-sama dakwa. Tak lagi dia lemah hak yang dua, hak yang tamu pun lemah juga sama dakwa-dakwa Tuhan. Maka dia mau kata kalau gitu gak, hak yang tamu kuasa, hak yang kedua tak kena buat, tu kena kau Tuhan so, kena pada wahdaniyah tak kena bila lah tu nyo. Ni duk royak. Mari hak Tuhan yang tamu buat pukul 10. Siap habis makhluk. Hak pukul Tuhan yang kedua mai buat pukul 11. Nak buat gini dia buat siap dah. Jadi lemah dia. Ada lemah dia, hak buat pukul 10 pun lemah juga. Tu kata dia dah. Bila lemah juga, maka lalu tu kata dia, maka apabila lemahlah keduanya, jawabnya mustahil juga. Dah. Maka lemahlah ia, dan apabila lemah kamar dia itu yang dulu tu pun lemah juga. Maka apabila lemah keduanya itu, hak Tuhan buat pukul 10 dan hak Tuhan buat pukul 11. Bila lemah kedua tu, nasaya tidak dapat sesuatu daripada makhluk ni. Tak ada perkara habuk makhluk ni. Muka lemah kedua. Dan iaitu tak dapat sekarang habuk dalam makhluk ni mustahil. Sebab apa tu mustahil? Kerana makhluk ni ada ia makhluk ni dengan musyahadah. Gapo musyahadah bakery? Masa Arab belaka tu. Kalau orang dengan mata kepala lalu senang lah. Sebab orang panggil nampak dengan mata kepala kita dah alai ada dah.
Apa tak boleh jadilah kata Tuhan lemah. Muga Allah ni sudah ada dah. Kita dok tengok dengan mata kepala. Tu dia panggil Allah tu tak ada dah. Kalau gitu Tuhan dua atas jalan kursi tak boleh jadi. Membawa kepada tak boleh ada makhluk ni. Pas tak boleh ada makhluk ni kita tak timulah tok we. Kerana makhluk ni orang panggil dalil kita nampak dengan mata kepala kita dah. Bila nampak ada makhluk dengan mata kepala dah, pas makhluk nak ada dengan sendiri kita tak timu. Ya kena yang jadi siapa dia Allah. Yang jadi pas Allah Taala kena so. Kalau dua bawa tak boleh ada makhluk kerana lemah ada kira sana. Tu yang nak situ dah ke. Bunyi belik gapo wasa dia usul. Dah ke? Musyahadah kerana nampak atas kepala tak boleh jadi tu ilmunya. Moga Allah ada dah. Kurang-kurang tak ada apa lagi baru nampak kita sendiri. Sampai tu Tuhan tu kena so. Kalau dua tak boleh ada makhluk ni. Jadi ulama duk tafsir hak Tuhan belaka lah tu. Tuhan kecek sikit lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Dah. Jika ada lagi Tuhan yang lain pada Allah Taala duk cara langit bumi, tentu mu bawa langit bumi dia lain ada. Pas tak boleh ada, tak boleh jadi. Moga langit dia ada dah. Bumi dia ada. Kena tu esok. Cuma ulama duk pula. Pula pun mai pada Quran tu juga. Sabit kita tak boleh kata tak ada hadis Quran duk ngaji 420. Duk hurai hak tu ya belaka. Apa dah? Tu di antaranya. Ni tak ada belaka Nabi tak ada buat gapo Nabi tak ada mengaji. Nabi tak ada mengaji. Nabi pergi tu herua koso. Tanya situ selalu. Pergi dua kape haso yalah wahdaniyah kena dah kita duk ngaji. Supalah dengan Nabi nya. Cuma tak bunyi 20. Ya dak murid 20 tu. Ya dak murid 20 tu ya dak muridnya. Supaya dak murid bunyi buat maulud. Ya murid situ tak murid selawat. Tapi murid kau maulud, murid kau selawat lah. Muka maulud ya ada nekara kerja maulud. Gapo? Yang tamunya kena selawat Nabi, yang keduanya kena royak kisah Nabi, yang tiganya sedekah, yang keempat baca Quran, dekat. Yang kelima pulaknya orang panggil doa, dan yang kenanya pula di antaranya kita kata hubung silaturahim pakak-pakak mari tu. Tu dia panggil kakak maulud. Habis tu maulud kalau sudah selawat gapo tak ada makan puasa apa tak maulud ya dah. Sudah belaka dah. Marhaban ya nura aini, marhaban jada Husaini. Sudah sallallahu alaihi wasallam. Dak ada? Ada apa kelai? Maulud gedak ni. Wasa apa tak maulud tak ada jamu. Pada tak doa pun wasa tak maulud juga. Sudah sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad. Hagi nak doa. Tak doa wasa tak maulud. Tu kalau royak kata berdoa, royak selawat, royak Quran, dia tak marah. Dia marah di maulud tu. Dia marah di maulud tu dah. Batak dia panggil kakak maulud tu gak kalau dia marah maulud supaya marah orang duk selawat dah. Supaya marah orang duk jamu orang dah. Tu hak agama belaka dah. Sebab itu dia royak daripada apa nama ni? Syekh Junaidi Al-Baghdadi ni. Orang mana-mana hadir majlis maulud Nabi, ada pula ngajamu supaya kita nak buat ni lah. Ada sedekah, ada gapo, tanda orang ni adalah sebenar-benar beriman dengan Allah. Yakni iman sempurna. Pas boleh main. Pak Imam Sayuti kata tak ada seorang Muslim bila dia buat maulidin Nabi, yatamu Tuhan tak boleh jadi sesak orang ni. Tak boleh jadi kepicik ke. Tu Imam Sayuti dia kata. Tak susah lah. Hidup duit banyak pun susah nak buat apa boleh. Ni duit tak ada, orang tamada tapi hati seni. Sikit berasa cukup. Tu hasil pada maulud. Okey. Apalagi gapo nama we. Orang buat maulud lagi tak sesak. Tuhan tunjuk ke jalan maulid semua. Tu Imam Sayuti kata tu. Okey, orang dekat Imam Syafi'i, kat Imam Nawawi, Rafi'i lapis buat tu. Orang buat maulud lagi lepas pada nyakit wabak. Nyakit wabak ni orang panggil nyakit corona covid. Jaga tak kena orang ni. Dia orang maulud lagi kata Imam Sayuti, orang ni pula lepas daripada kemarahan Allah. Dia lagi pula orang panggil buat maulud lagi lepas daripada catatan mata orang jahat. Mata iblis gapo tak tengok. Mata orang jahat tak juling balik orang panggil. Tu banyak perkara. Dan lagi pulaknya orang buat maulud lagi adalah kelepasan daripada rumah bakar. Banyak ya bila banyak.
Dan hak besar sekali lagi, lepas pada mati masuk le kubur, Tuhan akak seksa kubur tak jadi tanya berat. Tu dengan awak molek. Tu Imam Sayuti kata dah. Tu baik. Tu di antaranya pakak-pakak buatlah dah. Pas orang tu dikatakan Marwan. Daripada orang panggil Ma'ruf, orang ahli tasawuf juga. Siapa dia yang besar kau Nabi wak Maulidin Nabi pakai ya jangu hebat-hebat lagi pasal pelita pasal apa nama ni, di antaranya orang panggil Kemiri. Patu pakai hebat baju baru-baru, pakai bau sedap gapo, kerana nak sambut Nabi lahir pada bulan ni. Payah kata orang ni mati esok Allah Taala menghalaukan setinggi-tinggi syurga, iaitu nama syurga Illiyin. Tu orang tinggi-tinggi belakang tu bukan orang rulon ni dak tu. Ada royak sakut tak dengar dah. Sakut tak dengar boleh panggil Maulidin Nabi dah. Tu baiklah. Tu habis situ tu orang panggil hak lama dua. Lama tiga ni kita mai tengok semulalah pula dah. Dan yang ketiga gapo nama masalah yang tiga. Sikit lagi pun tak apa. Masalah yang tiga iaitu kata dia kedua-dua Tuhan tu bersetuju pada menjadikan lain-lain makhluk. Lagu mana? Seperti dia katanya dah. Lain-lain makhluk tu lagu mana? Seperti kata dia hak seorang tu saat ni misalnya nak buat gapo? Lain makhluk. Seperti satu Tuhan menjadikan langit. Dan yang satu lagi itu dah jadikan bumi pula. Jadi orang panggil lain-lain ni tagai sama kuasa kursi molek. Tuhan hak sore ni buat langit, Tuhan sore ni buat bumi, kursi molek tak ada balah apa. Dah kursi molek pada buat tadi atas. Maka kedua-dua Tuhan tu lemah kedua juga weh. Lemah jalan mana pakat buat sudah molek. Hak Tuhan buat langit pun sudah, hak Tuhan buat bumi pun sudah. Jadi lemah juga. Sebab apa boleh kata lemah? Kerana Tuhan yang buat langit kerana Tuhan yang buat langit sudah tidak boleh hadap menjadikan bumi. Kerana bumi itu sudah ada. Dan Tuhan yang menjadikan bumi tidak bumi itu pula lemah. Mana lemah? Tak menjadikan langit. Kerana langit itu sudah ada. Jadi orang panggil lemah juga. Tak lemah ke mana? Tuhan yang buat langit, dia tak boleh buat bumi. Tuhan buat bumi, dia tak boleh buat langit. Lemah juga kerana orang panggil tak boleh meliputi. Sebab Tuhan ni gapo keri? Tuhan ni ala kulli syai'in qadir. Amat kuasa atas tiap suatu. Pak Tuhan ni buat langit. Tuhan ni buat bumi. Dan Tuhan buat langit, ni buat bumi. Jadi Tuhan buat bumi, langit bukan jasa dia. Jadi Tuhan buat langit, bumi bukan jasa dia. Kalau gitu bukannya kuasa semua. Tak boleh panggil Tuhan. Pasal lagi kita nak baca les semaya Rabbil Alamin. Tuhan ni membelah sekalian alam. Jadi setengah alam lah. Langit Tuhan ni buat, bumi Tuhan ni buat, tak jadi Rabbil Alamin dak. Tak jadi membelah semua alam. Lemah juga lagu tu. Pada kursi hak ni buat langit, hak ni buat bumi. Tak ada balah ke mana-mana. Tapi lemah ditujuan, hikmatnya tepat di bukan jasa hak langit, bukan jasa hak bumi bukan jasa hak langit. Orang pai buat setengah pada setengah. Lemah juga lagu tu pun. Tu baik hak jalan kursi. Kerana langit tu sudah ada, berarti Tuhan yang menjadikan langit tu bukan Tuhan bumi, dan Tuhan bumi tu bukan Tuhan langit. Sebab apa? Moga berdua kata tu. Maka kedua-dua tu lemah, dan iaitu lemah Tuhan tu mustahil. Kerana makhluk ni sudah ada dengan musyahadah lagu tu juga. Dengan mata kepala dah ada dah. Kalau gitu tetaplah, kejaklah, yakinlah Tuhan satu, tidak berbila-bila. Klik kat tu tiga masalah. Tiga masalah atas jalan kursi tu baik tembus kepada mustahil kalau dua nasbah bab kursi saat ni. Kursi saya pertama pada benda yang halus. Dua jawi bekah mustahil. Tak lihat ada makhluk juga. Sebab nak jadi besar pada halus. Hak lama dua, wak masa lain. Tuhan yang pertama, wak ke 10. Tuhan yang kedua, wak pukul 11. Lemah juga. Sebab hak pukul 11, jasa dia tak ada. Apabila hak pukul 11 ni lemah, hak yang pukul 11 lemah, hak pukul 10 pun lemah jugalah. Sebab sama-sama dakwa Tuhan. Mari masalah yang tiga sama-sama kursi. Membuat langit, kuat bumi. Molek siap molek. Mustahil juga. Sebab apa? Kerana Tuhan yang buat langit, bumi bukan jasa dia. Dan Tuhan yang buat bumi, langit bukan jasa dia. Sebab tak boleh panggil Tuhan lagu tu. Kerana Tuhan Rabbil Alamin.
tak boleh membawa pada ada makhluk ni juga. Bila tak ada makhluk ni kita tak timur sebab ia sudah ada dah dengan pandangan mata kita. Maka klik kepada Tuhan tu satu. Tubik 3 masalah hak Tuhan kasih. Mari pula, dan jika kedua-dua Tuhan tu bertelisih dan balah, satunya hendak menjadi suatu makhluk seperti langit, dan satu lagi pula hendak membinasakan langit. Ada 2 lagu tu balah. Hak ni nak ada langit, hak ni tak sewi ada. Tu orang panggil balah. Lagu mana pula tubik masalah, tak kedai kalau Tuhan 2 balah. Semua nak kira nak tubik kau Tuhan so belaka lah tu. Tapi sama tara nak royak kata Tuhan satu tu, kira cara. Kalau 2 lagu mana jadi? Atas jalan kosi, atas jalan balah. Ada so lagi seri. Mustahil juga seri pun. Tu di antara dah. Semua saat itu duk tafsir kepada ayat hak saat inilah. Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Duk tafsir tu belaka puasa mai weh. Sekat tu dulu ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula syarat itu 4 perkara. Syarat bagi sah dah tawaf kita ngaji lepas dah tu ialah semuanya 10 perkara. Dah 10 perkara. Banyak perkara lah. Tempat-tempat yang kita beringat dia royak-royak lepas belakang dah. Masa kau kita tawaf jangan duduk pegelah kelambu Baitillah. Dah ke? Pasal sazuan dia tu kaki 5 pun jangan duduk gijak kau tu. Pas kalau kita kucuk Hajarul Aswad kau masa kita tawaf, beringat kau kita pergi tu orang panggil habis dah separuh kita keliling. Kena hundur klik mari pergi semula. Kalau pergi dengan ayat tu selalu sudah cukup. Dah. Tu kena ngaji banyak perkara lah. Dah ke? Hijik Ismail gapo jangan duduk gatung tempat hak putih tu. Asal hijik Ismail tu dia panggil Baitillah gak tu. Tu dia panggil Baitillah juga tu. Buat duk gatung main, duk jamuh main gak membawa kepada tak sah tawaf lah dah. Tu di antara. Pak kalau kita nak kucuk Hajarul Aswad tu ya boleh, sunat kita kucuk. Tapi masa kau kita masuk tu. Apa mana kita jalan? Kita masuk tu, ya kita kena hundur klik mai pergi mula. Pak kalau tubik ikut semula, celah ni kita tak ada jalan. Itulah tepatnya. Pas nak lari so nak hambak gu. Kau sah hambak gu sudah. Bukan batal lalu kita kena qada semula tu. Dah hambak dah kita pergi hambak. Hambak tu apa bukan tawaf dak tu kita nak hambak atau lari demo. Apa orang tino nak tepuh gapo lari duk lik gapo tu. Semua kita hambak demo lari semua hati jangan tinggal ingat dengan tawaf. Sini you kena layak molek tak sah sini tak buka tak buka ihram. Klik dengan ayat tu sudah sungguhlah. 2 kali 5 sungguhlah. Klik hak tu tak ada buka ihram. Pas karo haram dalam ihram sebelah karo. Hak besar sekali jimuk. Sekor utah pas kena 10 kali jimuk tak boleh ekor utah. Tu dah. Tu baiklah kita mai tengok syair-syair tak apalah dia tu. Dah syair tu ada setengah kata ulama Abdullah ya masuklah sunat ya. Imam Syafi'i, Imam Malik, dah hafal ni kata rukun. Tu siapa syair tak ada ismaya tak ada apa dah dia. Pasal kita tak ada pertinggal bahu ngapa dah. Hak payah benar di tawaf tu lah. Dah ke? Belajar wi molek. Dah. Belajar puas hati doa tak apa tak reti tak pandai pun ya sunat ya. Hak bosai buat teh tu dia panggil. Apa kita mari ngaji pula sakut teh dengan syair tu dia panggil masuk dalam rukun haji dan rukun umrah. Dan yang katanya lagi bermula syarat syair tu ialah 4 perkara. Sebab ngaji Fatihah syarat nasah Fatihah ada 10. Syarat nasah rokok ada 4. Syarat nasah daripada takbir 21 perkara. Tu kena ngaji syarat-syarat sah pula ni. Syarat tawaf 10, syarat syairnya adalah 4 perkara. Pertama dalam 4 perkara bahawa adalah ia syair ni 7 keliling yang yakin. Nak cerak cukup 7. Kalau wawih ne ko 7 hak tu dia panggil tak sah tu. Kena yakin 7. Yakin cerak dah. Dan bila pergi daripada Safa kepada Marwah.
Kita nak bila so cukup 7 tu mulai di Bukit Safa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya asalnya ayat ni turun ni orang Islam tak boleh nak tawaf. Hari ni tak boleh nak gerung, seriu, segar. Tok kau dah ada di pala Bukit Safa, di pala Bukit Marwah. Dak ada cokoh-cokoh. Pakapi musikin ya duk se-se bo siapa di tempat tokong, ya jamuh-jamuh pala, ya kucuk-kucuk, ya sembah, dia pergi. Pak orang hak beriman dengan Tuhan ni hak tu duk segar tokong dak ada. 2 ekor hak besar hak di pala lek Safa ni nama Ihsan. Hak di hujung Marwah ni hak dinamakan orang panggil apa nama ni? Orang panggil apa nama ni? Tokong Nailah. 2 ni beme Tuhan deno dia kerana ya zina dalam Baitillah. Asalnya manusia ya tu nak royak orang ni jahat sampai tara tu pun tak ada tempat. Bila ya zina dalam Baitillah, maka lalu tu Allah Taala deno jadi gambar keras selalu dah. Orang jadi keras pun tokong. Demo pakat usung waktu baik tu dia tak di pada pintu Baitillah. Tak di pintu Baitillah tu nak orang mukmin buat jadi iktibar. Orang buat jahat tengok Tuhan balas tah dunia nampak dah. Tapi tak jadi lagu tu, kafir musyrikin ada kuasa masa tu. Okey, Nabi tak boleh mengkuasai Mekah lagi. Lalu tu ya pikul 2 ekor tokong, ya gitak di Bukit Safa seko, ya tak kepada Bukit Marwah seko. Ya Bukit Safa dengan Marwah tu abagi tu lek naik hulu jatuh. Ada cara dah. Bang. Ya dak ni ya pelih habis. Naik jatuh hulu bilik ni. Tak dah. Oh, akak tu bukan sarak ya dak jadi pelih habis dah kan. Ya mulana besar fak penuntut baik. Kita nak tahu naik hulu jatuh kita ingat pintu Baitillah ya dak leh naik. Pai tergambarlah. Ingat gitu so. Pintu Baitillah dia ya dak leh naik. Bila pintu Baitillah leh naik, kita pergi serah ya duduk kat tu. Safa ni Marwah. Jadi Safa duduk leh hulu. Dan apa nama ni? Safa leh hulu, Marwah leh. Tengok je mari perang, ya pergi kau ni. Hagi kau ni gak, hai Allah. Kau nusa. Habis pak kita duduk di sofa ni kan, nampak Baitillah. Duduk di Marwah tak nampak sikit. Kamar ni tokong situ, tok orang tokong. Tokong. Patut orang hak mukmin tu nak tawah jadi segar. Tak segar kok mana kok tokong. Okey, baru tu ayat ni innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Bukit Safa dan Marwah ni adalah tanda agama Allah. Muntawahlah. Musa tu barulah sa'i. Ya kafir musyrikin bila ya nak tawah, ya masuk di Bukit Safa tu gak, ya sium, ya kucuk, ya sembah. Ambil berkat cara dia lah. Pada ya pergi siapa di pada Marwah. Lagu tu juga. Tak kontinu tu. Ya kucuk, ya sium. Kamar dia, ya mari pula. Dia lagu tu lah sabit orang Islam hak mukmin sungguh yang nak buat tak boleh jadi segar. Tu ayat tu. Tu ayat tu baru dia buat. Masuk tahun yang ke-9 tu baru Nabi gitikar dengan tukar dia. Nabi mari pada tahun yang ke-9 tak ada buat haji lagi, buat tahun 10. Okey, tahun 9 Nabi daripada hijrah. Mari 4 tahun 9. Apa nama ni innal batila nazahuqa. Bila mari perkara yang sebenar, perkara pelang pelesu, balik habis tekan maktem ngatukak dia. Tokong duk keliling Baitillah, gapo duk di kelabu Baitillah, Nabi katak jatuh gonggang. Sebab kuasa boleh di tangan Nabi dah. Ada apa dah lah. Fak kapir-kapir kurih gapo duk tawah kelanye pun tak ada dah. Ya bukan tak tawah, ya tawah. Tawah cara dia. Tino tawah tengah malam, jatuh tengah hari. Kelanje bogel ya tekal pakai kain dosa duk lekat kau kain habis nak kelanje habis tengok jahat tak jahat pakai duk keliling tu ya akal pakai akal semata tu tu nak royak pas Nabi mari perak hak tu mos habis licing tu ada mari pas lalu tulah mulai pada tahun 9 tu siapa kelani orang harap orang kafir harap nak masuk dalam tanah Mekah mula situ tu sabit boleh panggil tanah haram tu. Haram orang nak masuk situ orang tak ada agama Islam dak. Tu nak royak dah. Kamar dia situlah orang pada tahun yang ke-9. Ambil pada tahun 9 tu siapa kelani orang kafir tak dibenarkan masuk dalam kawasan tanah haram. Siapa lani lah.
Tu di antara dah. Kemudian se'en tu dia panggil jadi satu daripada rukun haji dan rukun umrah. Payah ada syarat dia lah. Kemudian dia katanya dah hatu yatamu dah daripada Bukit Safa dah kepada Marwah sekali, dan lagi pulaknya kembali daripada Marwah kepada Safa tu sekali, yang lain pula. Jadi orang panggil bomolek gi sekali siapa pada Marwah, mula Marwah mari pada Safa. Jadi 7 kali cukup dah lah. Ada tengah-tengah dia mau tak faham dah, gi ambil pada Safa, gi Marwah, ambil Marwah mari Safa mula baru leso. Jadi kena 14 kali dia. 14 kali biru lah mata. Lali sungguh. 7 tu pun tanya bemek. Orang nyakit lelah boleh beradu sungguh lah. Habis nak pergi nanti lelah lalu lah seni sungguh. Nanti lelah pakai kaki. Saya anak cucu tak awak lah nyan lagi ni. Lelah. Kau gagah tak ada nak pergi. Tak ada apa-apa. Sakit lutut, sakit apa. Gak se'ecup lah. Habis taruh tak nak bemak tu oleh nak lagi. Nemo tak nak sedap dah kering bawa perut. Perut bucik dah lagi kata Allah. Orang ramai apa berak. Pas jalan-jalan anjing tu pak api hijab, pakai tak kena decok dah. Decok ke bos itu lah. Besar. Pak orang ramai. Tu nak penyakit-nyakit huacai gapo mbak tak ada kena pergi dah. Nak ayat pergi boleh kena tolong sungguh lah, tak gerak. Jalan jauh juga jalan. Okey. Nak wisuk pun apa lu lu. Payah naik bagus sikit-sikit. Tu nak royak dah. Pak beringatlah tukar kita pergi pergi makan air tu. Jangan duk pergi selalu tu. Kita luas situ tak jalan tu. Tu mau jarang tak usah nak royak belakang tu. Jangan pak pergi makan air. Tak ada jalan tu. Pak kita mula situ, pak celah ni mana jalan. Sudah kau ni halusi tu, pak halusi molek tu. Emang nak royak we dah. Lu pak tak masuk dalam kita jalan se'en, kita pergi makan air. Tu. Yo ayah dah jujur. Nak akan dia hana boleh. Lagi hak sahabat Quran lagi. Pendek kata belajar dululah wipu hati. Lagi wipu hati pak kita gilah. Dah. Nanti belajar dah pun tak ada apa, cari tok sehat kita gamuk-gamuk sikit. Tanya-tanya wi acak-acak tak apalah. Kena tok sehat tak biasa hati boleh ke jari. Nak tanya macam apa? Tak gamuk aku tak pandai. Pendek kali gitu. Bye-bye kallah. Orang labai je dah bye-bye kallah. Tak bye-bye ada apa? Orang labai kita babai. Ada enak-enak. Habis awal nak belajar malam. Tarpai awal lah salah dah. Dia sitah kelamin lah. Dua apa namu. Kau gagah-gagah ni dah. Cuma malam. Boleh 3,000 sebulan, 3,000 sebulan belanda. Hak nak bina asama ni separasa. Boleh pergi tu. Azawi sungguh. Tu yang pertama dah. Yang keduanya bahawa mula iakan dia daripada Safa. Dan disudahiakan dia pada Marwah. Ya kena mula situ. Ya susah juga tu. Kau mula-mula nak buat tu. Nak mula mana? Se'en tu kena se'en nak mula Marwah pergi pada Safa ke? Safa pergi kepada Marwah. Lalu itulah Nabi pun kata ibda' dah bima bada Allah. Memulalah hak Allah Ta'ala mula dulu. Pas mula tu kecek lah kira inna Safa. Sesungguhnya bukit Safa. Mula tu. Habis nama kata ibda' bima bada Allah hubihi. Mula hak tu mula dulu situ. Ambil pada daripada Safa pergi kepada Marwah. Bila ambil Marwah mari kepada Safa. Bila dua ambil Safa pergi pula. Tu nak royak kata situ tempat letih habis jatuh. Ya tawah pun ya letih tu, tapi ya tak lama situ. Kalau kita duduk kat Baitillah ya kau banyak. Cukup 7 keliling tu gak. Tebik gi maya dah alik maqam Ibrahim. Sudah semaya alik maqam Ibrahim, gi minum air Zamzam. Sudah minum air Zamzam selalu kita gi se'in. Cukup 7 kali tebik kok pitu. Apa di Jameh cukup pala 3 orang rambut. Boleh lah umrah sekali. Lepas tu sama tara kita nak mari hara kedua tu, dosa kita banyak mana apa semua. Wal umrata bermula umrah ni orang panggil Allah Ta'ala apun di antara umrah yang tamu nak sampai umrah yang kedua. Celah tu apa habis dosa dia. Tu di antara nak royak kata dah. Tu baiklah. Tu pakat dia buat dah hak tak biasa pergi kau dia nampak cara dia lah. Hak biasa pergi tu nampak dah gambar-gambar tu. Tu yang kedua. Yang tiganya bahawa jatuhlah ia sore se'en tu kamar dia pada tawah yang sahih. Sama ada tawah tu orang panggil rukun atau tawah tu orang panggil tawah kudum.
Tawaf kudum, tawaf selamat datang lah. Dah, tu orang panggil tawaf sunat. Tak tawaf tu tak ada apa, tapi kena bayar lah. Kita nak amla dah orang panggil Baitillah, orang panggil tawaf kudum. Dah orang panggil tawaf kudum, tawaf kudum. Selagi tawaf ifadah. Dah tawaf orang panggil tawaf kudum, tawaf ifadah. Dah gapo nama selagi? Sama ada kita tawaf kudum, tawaf rukun, dah tawaf ifadah, semua tu kita nak sah tu kena sah di tawaf kita dulu. Arti kalau tawaf kita tak sah, naik keliling, atau tawaf kita jatuh air semaya, atau tawaf kita saat ni kita tepuh Baitillah, tak sah lah. Pas kita pergi tak sah, kerana tak sah di tawaf lagi. Pas kita semaya lah, syarat kita nak sah sujud ni kena sah di iktidal dulu. Kalau iktidal kita tak ada tamakninah, di sujud tak sah lah, kerana punah di iktidal tak ada tamakninah. Ni pun sepatutlah kita nak sah di kena sah di tawaf dulu. Sama ada tawaf kudum, tawaf rukun, tawaf ifadah. Dah. Tu baik. Kemudian lalu tu dia kata yang 3. Yang keempat, bahawa menjadi ia tu dengan lalunya itu akan sekalian tepat Allah dia luah tak apa dulu dah. Tengah pada setengah demo tu ambil pakai hak dulu jadi one way dengan orang lain. Duk bimbang. Pak kita orang pergi tak ada apa dah. Ulama pun daripada Mekah pun yang nak buat luah tu, dah dia pun habis cakap dah. Tak say takut tak sah haji demo umrah sore ni tak mudah gawe. Dulu tak ada luah mana lah. Pakal kita pergi tempat sepek dia jadi belaga demo semua dia panggil. Dia tempat hak asal dulu. Terlebih kurang lepas sejik lain ni luah sejik. Allah ni luah pula. Oleh amat tengah tu cara tempat orang dera pula. Tak ada apa dah lah. Kan demo buat peluah lagu tu pun masuk dalam demo tu dan darurah kerana ramah sangat. Apakah peluah pun bila masuk dalam tempat seedah. Hak tempat bosannya takut kita tak sapa di bukit. Bukit Marwah batu kita jak di batu dia tu. Pagi pada sofa tu jak di batu pula. Kalau ni pagar besi. Dulu tak pagar kok bagi mula-mula tu. Bapa boleh pagarnya? Kerana duk teriak atas batu tu. Duk tidur atas batu gapo, duk teriak gapo, sium gapo. Tabiat hak tak adil lagi tu. Tabiat daripada di sofa di Marwah tu tokong dah ada 2 ekor. Jadi kesal daripada musyrikin duk kucuk gapo tu hak tu tak habis orang panggil. Duk mai sembah, duk mai teriak atas tu. Sabit itulah hak askar marah gi. Lah ni pagar dengan Stanley. Tapi kalau kita nak molek gak, kita pergi sapa situ kita hala kaki sering sikit ya di batu hitam. Situ pun dia tak ada apa dah. Ulama pergi pagar situ tu dah. Tu orang pergi masuk dalam bokok banggu daripada bukit dah. Tapi kita nak molek sikit kita gantung di besi tu kita hala kerih pala kaki sikit. Kalau ada dia tak wi. Dia nak wi puas hati kita kata dah kan. Nak puas hati nak wi kita tu masa kita nak wi atas bonggok banggu sofa dan Marwah. Payah katuk dengan besi dia, katuk dengan besi kita hala sikit kaki. Gantung kaki situ pas kita beradu lama ya hambak lah dah. Doa. Nak doa gapo doa lah. Dah, hak penting sekali minta mati la ime, minta panjang ke umur, minta mati la ime, minta witimur segala amal ibadat, lah minta Tuhan tu pula ampun segala dosa hak kita dah amal kita. Ayah kita. Hak tu penting sekali. Pahala lain bubuh. Bubuh nak bubuh apa minta panjang umur ke jalan berkat, minta mudah rezeki. Dah ke? Minta kalau turun ayuk terakhir minta wi boleh. Minta bini 2, bini 3. Nah itu lakolah. Tapi betul tu jangan tinggal tu. Rabbana jangan tinggal. Pas 3 minta mati la imi, minta minta wi Tuhan timur segala amal ibadat, pas minta wi Tuhan ampun segala dosa. Pas nak tambah 2 lagi, minta wi jadi ahli syurga Jannatul Firdaus dan minta jauh daripada api neraka. Pas Rabbana gilah. Lepas tu mari bukit Safa, baca pula, doa pula. Gitu baca, ya doa setengah pada tempat maka berdoa bukit Safa dan Marwah. Pas multazam. Pas tu mu tu kita nak tipu ingat belakang gidan kita tak tahu. Tak saya kata sing dia ingat dah doa. Sini dia ingat dah doa. Oh ya so. Nanti turut lagi dah nak doa multazam tak multazam pitu Baitillah gapo rukun Yamani, rukun apa nama Iraqi, rukun Sami. Ya ada rukun 4 bucu tu pula. Dah sebab itulah kita bukan tu kepeng kita pergi dengan orang biasa lah. Dia ramah benar nak tanya tak gamuk dah. Gak ni tak gamuk. Nak ambil semaya niat hak imam nafi lagu mana. Nak ambil semaya pula nak niat hak imam sampai lagu mana. Hak masuk duk jadi kau kodik. Kau jadi. Kau kodik Nabi Ismail imam sampai tua lagu mana. Hak kau jadi duk Mesir tepuh kulit tina jatuh
Tak ada kira kena tepuh pun jatuh. Dia mau tepuh kita pun jatuh kedua. Hak mari di kaum koding, orang yang kena tepuh tu jatuh, orang tepuh tu jatuh, orang kena tepuh tak jatuh. Dia mau kata pak tepuh kita tak jatuh. Tapi kita kena niat hak kau koding hak imam Syafi'i tua di negeri Baghdad. Pak kena pakai soal lagi, hak tu tak sedap lagi. Kena pakai hak imam Hanafi. Imam Hanafi sama ada orang tepuh kita tepuh demo tak jatuh. Jatuh semaya je kena jimuk. Tak boleh pakai situ. Boleh kerana darurah. Mai pakai gimek semaya jatuh gimek jatuh gi ambil pakai tak nak tawah dah nak tubik gitu pun orang tu ni mereka ada apa-apa tak kena gimek semaya dah sampai kepik tu boleh pakai hak imam Hanafi atau pakai hak imam Syafi'i kita klik masa jadi tua di negeri Baghdad payah nak jaga kalau kita pakai betul-betul hak kita pakai biasa rumah ada kena kecek dah semaya tu semua dah jalan tak ada ni patah apa dah pamangan kita ada selimut tu pula lari bahu pula dah nak ambil tilah pula dah oh ya halus si tepat di tawah tu pak payah sikit ya sampai kena halus si benar situ dah tu orang panggil hak yang keempat dan lagi pula dia kata lagi dah dan yang keempat bahawa jadilah ia sa'i tu dengan lalu itu akan sekalian tepat sa'i bermula segala rukun wajib haji tu 5 perkara mulalah pula wajib haji ni kalau kita kecek bab semaya kak sunat abad ada sunat abad sah kita tinggal dia pun tapi kena bayar dia tinggal kunut pun sah tapi kena sujud sawi itu dia panggil wajib haji pula cuma kita ni halus dia royak sikat-sikat tapi tak apalah walau bagaimanapun kita boleh gerti batal karah dia dah yang penting sekali pun untung kita nak gilah umrah haji pun baik kita belajar molek belajar molek lepas kita cari toseh-toseh hak kita gamuk tanya hak kita gamuk kelola dengan dia puas hati lah puas hati takut kita tak gamuk nak kelola tak gamuk nak tanya sedangkan kita tak pandai ni orang panggil kita takut punah haji kita umrah kita dia tak buka ihram kita klik rumah kalau hak hari dengan ihram kita dah buat tak ada berandu-berandu janguk kerak rambut kan bunuh binatang gapo kena bayar dia belaka tu hak takut sekali jimuk pas tak jimuk ni tepat dah kan jimuk kena bayar utuh ekor tak nak kira dia tak lucu dia nu malah nak bayar sungguh lah di antara dah sampai kena wimolek penting sangat tak apa mayat tak kena dosa gitu hal ni tak kena dia lekat dindar dia lagi tu kena bayar dia panggil kaprak dia duk jimok gapo duk dakak gapo duk sium gapo tu ya lah belakang lah tu ya lu dia panggil benda-benda yang kita kena bayar dia sekat tu lah deh wallahu a'lam Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka min nafi'a wa kan wasi'a wa shifa' min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang menjemput boleh satu, boleh 10 sampai boleh gila lah. Kalau boleh jadi, yang kita lalu dah. Apa orang? Apa orang dah?